Hah? Bukan suka Pak Lok kah? Ada kecil yang sogan ni, sogan tu. Apa? Abi dia tangan nirip ini. Nyusi mak bini mak. Nyusianya pijaknya tanpa dan. Karena lah hilang harga dia suruh gua wali. Tu siku sama Lok tang dah. Sekolah lolok di mana lolok leh? Kau rumah kedua awak noh. Besok kan kemari yo besok. Mana baju dinas gua? Ndak kerja ni. Awak kau minta izin ni mana awak? Pak lah bangkak-bangkak gitu. Lah nak mati ya Pak, cik mati saya ndak tangan ni dulu. Kau minta izin lo Pak ke Rio rencana. Ini Rio kau minta izin lo ke Pak. Pak minta izin ke awak. Iyo, kau ndak kasih kolan lo, kasih kolan lo. Kau lah barang kuik serolah kau. Tu kau minta izin Pak ke awak, tu awak kan minta izin ni. Langsung semua izin saya lawak lo. Nah. Kini betul tu lah Rio. Awak kalau langsung sama minta izin Pak. Kalau Rio izinan Pak? Lagi Pak. Nah, Rio lah Pak izinan dulu. Jadi itulah. Kini warga awak diresahkan jumlah kobra. Jadi apa minta Rio uruslah kobra aku. Sebablah banyak makan korban. Lah kobra agak. Tapi kini kau lah kobra lah. Tapi Simon digigit dia lah. Simon manci di sekolah. Sitar dia teh. Seketik mati dia lah. Siwan sakam lah nak mati. Jadi kini kau warga awak sedang diresahkan di ulah kobra tu. Jadi itulah. Uruslah dek Rio tu deh. Uruslah dek Rio tu. Bak kacaro lah. Kalau uang jalan le dong dah. Uang jalan tu lah murah sudah. Tapi anggaran nak kini serang lama. Kau pak carian anggaran tu baik kau pak carian. Kini kau anggaran maaf ya anggaran Pak. Itu besok Pak telepon Pak Camat. Nah, mengenai anggaran kau lah berapa bulan kau memang tak turun lah dan apa. Tak tu uang jalan malih Pak. Rio, untuk tu Kini kan anggaran ada sangat tipis. Kalau lena Rio mau urus ulah kobra ko. Nah, pangke Rio Pak Naian. Nah, kini kan tukang sarok Pak. Ya. Apa Naian jadi Pak Wali? Gantian posisi siapa? Tu Pak. Apa dermonatif kate? Jadi staf camat? Dia lemah lah. Kini baik ni. Ya baik sekali, halo lah. Ya. Kok kalau ada buat peti bela biar Pak telepon kok. Nah, ada. Rumah saya Pak baik ni kah? Siwas lo. Siwas nan tukang laundry lo. Oh, deh. Nah, baik. Pak. Jadi, nah. Kalau ndak dembok bentuk tu macam tu. Ndak kena mau gitu ngari. Yo bodoh. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu. Dok. Dok dak dek Lebih ni dok. Mesti saga. Pe nangkok lah kobra lah. Lah kobra, tangkok. Dia buat tangkok. Tapi yang lain preman. Yang seorang agak takut dia. Ni nak preman lah. Kobra mah agak. Kobra kuat. Ulah sendok. Oh, ulah sendok. Ya. Dia lah bisa saya nangkok tu. Nak dikun, nak bergerak ni. Ku sama jo daya tarik dia noh. Ku Anggaran payah gini ya, negari ya. Ku wak utusan negari gini mah. Dek tulah nah. Dia dek anggaran dia dek payah lah nah tu kau minta ku lah. Ndak apalah tangkok seorang. Nyapo aku mah. Kalau wak tangkok ulah kobra aku mah berhasil aku ada. Tu langsung naik pangkat sepuh kali nah. Dek Pak Camat naik nama kali nah. Lepas naik nama tu mah. Tu bikuang kan preman kah? Dapat ang sertifikat dari pemerintah. Hercules, Anton Medan. Tu dapat sertifikat dari pemerintah. Pak sana hidup gini nah.
Preman-preman gadang tu dah. Betul. Tak tagak benda tu. Pek lah sertifikat. Dapat yang sertifikat pemerintah nyo akui apa nama. Nyok Ke akui. premanan nang tu mah. Bisa ada pen sertifikat benda tu. Jangan main-main nang ledak. Bayu apa pengaruh sertifikat tu nah. Bisa apa ni nah menerima sang lain nah. Nerima lah. Menerima gaji dari pemerintah tapi yang dapat sertifikat mah. Ti dia akui dan di kampung boleh. Tak di se-dunia, se-Indonesia mengakui anak sertifikat dari pemerintah langsung. Wah, Bila pe? pai kali. Pe kali. Ya. Ku you lah pasti lah. Pasti bah tak pastilah. Dia mah ada garah kadang lah. Pakai bintang ni ku lah. Pokoknya dapat sertifikat. Lah. Pi be kopi lan je lu. Ha? Be kopi lan je lu. Rumah. Rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Nangkau ular. Ular. Nangkau ular. Ulang nak jangkok. Ular sendok. Temu dekong mengenang kok ular. Li pakai nang dua. Waalaikumsalam. Safety mah. Pelindung. Lindung. Pengaman. Perlindungan. Tak ada nak rancak di kulai. Ku lah safety mah. You dulu sekolah. Kecik bini dia you dua yang. Pi jadi lah di dapur dah. Cik ni di dapur dah. Tapi tolong barang-barangnya yang weh. Rusak sekatik kau cik tunggu dah nah. Lah, cik orang dua. Oh bang. Kau kayu kena settingan dulu bang. Baru. Kau ni rantai dia aku. Dia bini siap banyak aku bang. Ndak ku tiap palambuk mah. Ya, pemacin pandu pun tak apa cik. Ya. Iyalah. Pokoknya abang apa kan rantai abang nak. Nah. Oh. Mengai sini anda. Ni dari ular. Tu yang dong na. Dah ulah cari kon dong nan cari na. Bukan tu kan ke. Ya. Tak ada dua pandang lo orang dua. Dia kalau ma kena pangkalangan ku dia. Dah. Oh, anak aku balik ni apa dak? Aku mau ada balik tahu aku dengan deteksi ular. Cuma ada ular. Jom ni. Ha? Ku tiap aku kalau ada ular aku, kita akan nombor aku 2 sebulan. Masuk dalam gua. Ya, ni cucuk ular dulu dah ada. Aku sarang ni. Lah. Sampai lagi tahu. Okey. Oh. Mengai tu ang cakap apa nak kakak. Nak tak ikut dah bang luang eh. Dia kemungkinan yang ular sangat ni. Isa masih ada. Ya. Cak baru buat ada. Dah kadu ina tu. Nasi Cina nak. Awalnya nak makan kalau ada ceri ular aku dah. Oh. Mengai tu kerja puang bang. Bisa masuk mari dah bang. Lalu mari ku bang. Lalu mari ah. Dia kemungkinan masih ular tu nanti di bang beralun. Kita sumbek hanya bakua. Lu kok mengecek panjang dah kah? Kau cari Ayo keraju mana rencana berasi lah keraju dulu. Tapi dia ndak merasa rumah dah. Cari ular. Dia suka nak cari pokoknya lah mari kembalian kakak san. Puan dia nak dosku. Kau lah sebanam kah? Iyo. So anak dak terdeteksi dek apa yang kau dah. Dek serum yang kau dah. Nyo kalau ada hidup Lampung, aku nak dos tak lah. Celik-celik mana lu sampai anyo anak dan dah batang tu ampu kakinya dan gigit dia ular. Pokoknya cari sampai dapat. Ular tu pasti ada ular aku di rumah ni taruh. Lu baca lu nak terdeteksi baca. Aku barang mahal di mana. Ayo pandai-pandai meraka salam. Dan itu pasal yang kau. Jangan sampai terjadi intik kedua kali anak dan digigit ampunya dia. Yo kau mencari tapi nak beli dah wai Ya. tak lah. Aku nak beli dah wai, aku nak beli dah wai. Ada orang punya rumah ular dicari awak ditolong awak ni mengadeng-adeng lah awak. Betul lah.
Suara mah. Suara udah aku di situ. Tu. Aku yang kuat dah. Ini lah chẳng đi ha. Wah. Nak ke cucuk dia dah. Aku dah cik bawa ni kan. Baca dulu lah. Macam mana? Masuk lah. Ni nak Ini nak kau dia. Aku kuat. Ni. Bawa oli ba. Tahu lah. Ha? Ni kau lah. Kau lợi nó. Buat cepat macam. Aduh. Tepuk entah lah. Nak rapi rumah buat Coba cepat. tengok tu, Pak. Habis apa ni? Dari sana. Dah. Ndak pamalan kaji nampak wali aja. Kau mengapa baju-baju untuk kau? Ku pendeteksi ular ha. Aku itu menghindari semburan ular. Ndak bentuk itu je. Saya lihat ambo. Dia di Maula tu. Di dapur, Pak. Ha, Itu ya. itu pun baju-baju bentuk jambar beranak empek lah. Saya lihat ambo nang kau lah. Lah. Ndak siap nak tangkuk je lah kau dah. Tu Pak. Bos kau. Elok Pak. Ndak percaya kau bang. Đây Pak. Lai. Dia elok kau mengecen je. Elok Pak. Kau ambo doh. Kau ambo. Ha. Kau payah ambo payah kini sekali. Kau ibrik ambo ibrik kini sekali. Ambo tu ah. Nah. Tu tangan kosong tu Pak mancik pulau kau. Kau ambo Pak Wali. Nah. Pak Wali kau ndak negari sini urusan. Jo bisu lah. Nah. Bila bajan kari nyur cara orang kau lah. Lupa saya. Takut lah Pak. Nyu gadang ular lah Pak. Do, ambo akan ambil ulah tu. Nah. Kepayah lah kalau nangkuk ular. Oh, dia dapat Kalau nangkuk ular tu, Ya. kepala kau baca. Nah, Aku pandai je. kepala baca. Jadi kau kalau ikut kalau baca kau ah, kau bayu. Nah, racun ular kau nyo bisa mejo dia nyo mati sekali. Tak ada ubek dah. Godok anak ketek bro. Alum ini ya. Alumini dah. Ha. Jadi baca haro kalau baca dia. Jadi kepala kecil Ah, apa baca? Nah, kalau tak kepala mesti bisa menggigit. Kalau menggigit kau lah susah. Ha. Jangan sampai ular kau menggigit awak. Kalau nak menggigit tak kuat kalau akan dia gigit kau. Kalau payah mah. Kau sempat tak gigit waktu ular betul kuat. Nah, Ya. badan membiru dia sekali. Bibir pucet. Oh. Kan dia perahu Pak Jam tutorial menangkap ular tu. Ya Pak, ya Pak. Boleh tu suara. Ujung-ujungnya beku Pak. Lah pucet awak. Ha, beku badan malam mah. Cuma punya perahu Pak Jam tutorial menangkap ular. Ya Pak. Yo, anta nampak kau sakit. Action. Jadi bentuk tu Mario. Kini ya. Bodoh lagi tu. Jadi bentuk itulah. Kini kalau awak susah malam minta izin dari kantor. Lenak. Nampak lah. Lah nanti lo kok bodoh senang kedua-dua. Lagi ni bantu tu saja nak. Tadi kalau mukul tak sampai tak izin. Payah ambil lawak lah. Ini kalau lawak payah ambil. Penahan eh. Biasa bisa menang galak. Lah, Ada okey. tanda lawak lah. Okey. Kamera roll action. Penang kok lah kobra lah. Mang. Kelak. Tangkuak. Yuk tangkuak. Tapi alai preman. Kan seorang agak takut dia. Dia nak preman lah. Kobra mah kah? Kobra.
Nak mati om, itu salah. Jadi mati om. Oh lah, tidak kok kobra kurang. Pagi. Main dan bersidangan. And action. Penangkut kobra lah. Angkut Ini takut lah seorang ya. Preman ya tu. Kobra kuat lah. Ular sendok. Kau mesti lah. Kau lah sendok. Ular sendok dah. Tapi agih lah aku kat step bawah. Itu nampak ya ni. Oh. Teng sini nang. Baru? Teng lendong na. Kau jadi lendong na. Kan cerita macam mana nak. Kau alat amal apa lu nak? Ha? Kau kan? Alat kau lah. Bukan dia. Nah, Tu tangan kosong tak pak mai kau. Sebenarnya nak ada. Mana ada? jangan sampai bergigit pula. Untung apa dari pawang. Ni kalau tak gigit bawa dia. Mai jauh sekali badannya. Make up mah, make up. Ya Allah. Kau sempat tak gigit nanti kau apa? Ya. Ha. Membiru dia sekali. Oh, membiru. Nanti kau warna, ya. Tu, ada. Dah ada. Malamah badan. Lama. Abi tanahku.